Kenalkan, ini Omar, seorang graduan bioteknologi yang baru saja tamat pengajian. Masa grad dulu, perasaan dia rasa macam dunia ni dia yang punya. Tapi realiti lepas tu, perit. Berpuluh-puluh resume dia hantar, tapi satu pun tak sangkut. Walaupun penat kena hadap banyak temu duga, Omar sikit pun tak pernah mengeluh. Bagi dia, ilmu yang dia belajar bertahun-tahun tu tetap bernilai tinggi. Mungkin rezeki tu ada, cuma belum sampai masanya lagi, bisik Omar. Ayah Omar ni seorang pesara kerajaan, manakala mak dia pula suri rumah sepenuh masa. Duit pencen ayah tu cukup-cukup makan je untuk mereka sekeluarga. Omar rasa satu beban yang sangat berat kat dada dia. Dia yang muda dan sihat ni masih lagi tak ada kerja tetap. Omar bukannya jenis pemalas. Sementara tunggu panggilan kerja, dia buat macam-macam. Jadi rider hantar makanan, buat kerja gig, tolong orang kampung buat kerja kontrak. Apa saja yang boleh datangkan duit, dia sapu. Tapi korang tahulah kan, kerja macam ni, penat dia lain macam. Hasil pula tak menentu. Satu malam tu, Omar duduk termenung dalam bilik. Dia buka dompet, adalah duit sedikit hasil kerja gig yang dia buat. Tapi dia tahu, dia tak boleh selamanya hidup macam ni. Walau macam mana pun, dia kena cari jalan keluar. Jadi dia nekat untuk ubah hidup dia. Tapi macam mana? Macam mana seorang graduan yang asyik kena reject interview, yang cuma buat kerja gig harian, tiba-tiba boleh bangkit jadi usahawan pembekal dedak biotek yang berjaya? Apa yang dia nampak dekat timbunan sisa pertanian yang orang buang macam tu je, tapi orang lain tak nampak. So jangan ke mana-mana, kita sambung cerita ni sampai habis. Semasa tengah buat kerja rider, Omar terjumpa satu masalah besar melanda penternak kambing kat kampung dia. Omar selalu bertegur sapa dengan pakcik-pakcik penternak kat kampung dia. Tapi kali ini situasi nampak lain. Muka pakcik-pakcik ni risau memanjang. Bila ditanya, rupa-rupanya harga dedak import makin naik. Ada yang terpaksa jual separuh kambing sebab tak mampu nak bagi makan. Omar fikir, kesian pakcik-pakcik ni. Penat bela, tapi untung habis kat mulut kambing dia sebab dedak mahal sangat. Kemudian, dalam kerja hari-hari jadi rider, dia ada lalu dekat kawasan pemprosesan hasil tani. Omar nampak timbunan sampah pertanian yang melambak-lambak. Hampas soya, kulit jagung, pelepas sawit, semua tu orang buang macam tu je sampai berbau. Tapi bagi Omar, dia nampak benda lain. Dia tahu sisa-sisa ni sebenarnya ada nutrisi. Cuma kena tahu cara nak manfaatkannya. Omar teringat satu subjek masa kat universiti dulu pasal teknologi fermentasi. Dia fikir, kalau dia boleh gunakan mikrob yang betul, dia boleh tukar sisa yang orang buang ni jadi makanan ternakan yang tinggi protein. Jadi, berbekalkan duit simpanan hasil kerja sampingan, Omar sewa satu bangsa lama yang terbiar dan beli sebuah mesin penghancur terpakai. Kat situlah dia mula buat eksperimen peraman hampas dengan formula yang dia reka sendiri. Tapi nak buat benda baru ni, cabaran dia bukan sikit. Bukan sekali buat terus jadi. Ada masanya eksperimen Omar gagal total. Satu batch dedak dia rosak, berkulat hitam dan bau dia memang busuk sebab suhu peraman tak stabil. Masa tu Omar rasa terduduk. Modal gig yang dikumpul penat-penat banyak hangus kat situ. Tapi dia ingat balik pengorbanan ayah dia kat rumah. Dia buka balik nota universiti, dia kaji kat mana silap formulasi dia dan dia cuba lagi sampai dia jumpa formula yang paling stabil. Lepas tu, nak yakinkan penternak otai ni pun satu hal. Mereka dah biasa guna dedak kilang yang mahal tu. Bila Omar bagi sampel dedak fermentasi dia, ramai yang pandang sebelah mata. Elok ke kambing aku makan ni? Tak mati ke nanti? Omar tak paksa. Dia cuma minta mereka cuba sikit je dulu kat seekor 2 kambing. Dia tahu, dia tak perlu banyak cakap. Biar hasil tumbesaran kambing tu yang bercakap bagi pihak dia. Satu yang kita boleh belajar daripada Omar ni, dia akan sentiasa cuba dapatkan maklum balas pelanggan untuk perbaiki mutu dedak dia. Setiap kritikan,
Dia terima dengan hati terbuka. Tahun pertama, Omar memang kena banyak bersabar. Jualan dia cuma pada penternak kecil di kawasan sekitar yang berani mencuba. Purata untung bersih dia masa tu cuma dalam RM2,000 ke RM3,000 sebulan. Cukup-cukup nak bayar sewa bangsal dan belanja dapur sikit. Tapi, berita mula tersebar bila penternak nampak kambing mereka makin sihat dan gemuk, sedangkan kos makan berkurang separuh harga. Omar simpan setiap sen lebihan untuk beli mesin pemprosesan yang lebih besar. Masuk tahun ketiga, hasil inovasi Omar mula meledak. Dia dah ada jenama sendiri, Biotech Feed. Bukan setakat penternak kampung, tapi peladang-peladang dari daerah luar pun mula datang cari dedak formula dia. Masa ni, pendapatan bersih Omar dah cecah RM15,000 sebulan. Dia mula ambil 2 orang pekerja untuk bantu proses pengeluaran. Dan dia beli lori kecil sendiri untuk mudahkan urusan penghantaran stok yang makin bertambah. Bila permintaan dah mencecah ribuan guni sebulan, Omar sedar dia tak boleh lagi buat semua benda sorang-sorang. Dia mula ambil pengurus operasi untuk pantau kualiti peraman dan pengeluaran. Selepas 5 tahun berhempas pulas, budak yang dulu susah nak cari kerja, sekarang dah mampu raih pendapatan bersih RM50,000 sebulan. Untung yang dia dapat, dia labur balik untuk beli mesin pellet automatik yang lebih canggih supaya dedak dia boleh tahan lebih lama dan senang untuk dipasarkan ke luar negeri. Dia nak pastikan kilang dia jadi pusat inovasi makanan ternakan nombor 1 yang berasaskan sisa pertanian tempatan. Kilang Biotech Feed dia kini menjadi penyelamat kepada ribuan penternak di seluruh negeri. Omar dah buktikan yang dengan ilmu bioteknologi dan keazaman yang kental, dia bukan saja ubah nasib keluarganya, tapi dia juga berjaya merevolusikan industri makanan ternakan negara. Kilang Dedak Omar sekarang bukan sekadar tempat proses sisa pertanian, tapi dah jadi lubuk rezeki buat anak-anak muda kat kampung tu. Dia tunjuk yang kampung mereka ni sebenarnya ada lubuk emas. Cuma kena tahu cara nak gali je. Bukan setakat untung bisnes, Omar bangga sebab dia berjaya bantu keterjaminan makanan kat kawasan dia. Dengan adanya produk dedak yang murah dan berkualiti, penternak dah tak takut lagi nak besarkan kandang. Omar dah bina satu rantaian yang kuat. Dia ambil sisa dari peladang, dia proses dan dia hantar balik pada penternak. Semua orang dapat rasa hasil dan ekonomi kampung makin rancak berputar. Walaupun Omar dah capai kejayaan besar pada usia muda, Omar tak pernah sombong atau lupa diri. Dia tetap Omar yang dulu, rendah diri dan sentiasa bantu orang. Baginya, kejayaan sebenar bukanlah pada pujian orang, tapi pada manfaat yang dia dapat beri kepada komuniti setempat.